Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada rakan-rakan saya, ejen 68 top up lah. Okay, nama saya Muhammad Nur Azizi. Okay, panggil saya Azizi ya. Rasanya ramai yang dah kenal saya. Okay, ada yang berjumpa face to face, ada yang kita berkenalan melalui Facebook ataupun WhatsApp, and then saya explain macam mana tentang sistem jualan top up secara e-reload. Okay. Hari ni saya buat satu video ni untuk memberitahu kepada tuan-tuan dan perempuan lah, cik-cik yang ada kat luar sana tu, bagaimana untuk anda chat anda punya jualan ataupun sales untuk setiap bulan lah. Okay. So hari ni saya akan tunjuk kepada tuan-tuan dan perempuan untuk chat. Okay. So nak chat, dia kena chat melalui kita punya website lah. Website ni tuan-tuan dan perempuan dah pernah masuk masa mula-mula daftar dengan saya. Lepas tu saya suruh masuk ke satu website 68 Top Up untuk update apa password semua kan. Okay. So hari ni saya ingatkan kembali untuk chat lah sales, macam mana nak chat sales. Okay. So first masuk dekat Google. Okay. Dekat Google, sama ada Google, kalau dekat handphone Internet Explorer ada yang pakai Mozilla, terpulang lah, masuk lah. Saya pilih Google. Okay, masuk Google, dekat tab atas ni. Okay, tuan-tuan dan perempuan masukkan 68topup.com/agent. Okay, lepas tu tekan enter. Okay, bila tekan enter, paparan dia macam ni keluar, sama ada dekat handphone ataupun dekat laptop macam ni. Klik dekat login atas ni. Okay, login. Dia akan masuk ke page lagi satu. Okay, dekat sini mobile number dan juga password. Mobile number adalah nombor yang tuan-tuan dan perempuan register lah. Okay, macam saya, ni nombor saya. And then password dia, password yang company bagi mula-mula masa register. Kalau tuan-tuan dan perempuan dah tukar password, guna password yang dah ditukar lah. Okay, lepas tu klik dekat login. Okay, bila masuk dekat login, dia akan masuk ke page yang ini. Okay, so nama tuan-tuan dan perempuan dekat sini. Ini nama dengan nombor telefon yang ditekan. Dekat sini ada menu lah. Okay, paparan menu. Okay, so dekat sini tuan-tuan boleh chat semua ya, nak top up dekat sini pun boleh. Okay, so hari ni saya nak tunjuk macam mana sales untuk bulanan. Okay, tuan-tuan dan perempuan boleh chat sendiri. Okay, masuk dekat bawah ni, report user sale. Okay, tekan dekat sini. Okay, bila tekan dia akan masuk. Okay, macam saya untuk hari ni 30 hari bulan 10. Video ni dibuat 30 hari bulan 10 2016. Okay, saya ada jual top up so ads sebanyak RM60. So profit yang saya dapat ataupun keuntungan adalah RM1.80. So boleh tengok kat sini. Okay, nombor yang saya reload, telco, status sukses, maksud pelanggan saya dah terima top up, amount 60, saya punya profit ataupun keuntungan RM1.08. Okay, harga jualan top up RM60, maksud dia customer bayar kat saya RM60, tapi yang ditolak daripada akaun saya adalah sebanyak RM58.92. Okay, so balance saya selepas reload customer saya ni masih ada RM3.67.5. Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay, so saya reload pada 30/10 pada jam 7.41 PM malam. Okay, sekarang pukul 11 malam lah. Okay, so dekat sini tuan-tuan dan perempuan boleh check report untuk sales bulanan lah. So dekat sini date ni boleh tukar, ambil satu hari bulan. Okay, yang ni 30 hari bulan, tukar 01. Okay, ni 01 lah, saya dah letak 01. Lepas tu tekan search. Okay, bila tekan search, dia akan keluar untuk satu bulannya, bermula pada 1 hari bulan 10 saya sampai 30. Okay, so sepanjang bulan 10 sampai 30 hari bulan ni saya dah jual. Ini telco yang dah jual, Altel RM5, Celcom 110. Okay, terkumpul lah Digi. So total ni semua adalah 1530. Okay, ini total yang saya dah jual untuk 30 hari ni lah. Okay, total keuntungan saya ataupun profit keuntungan saya adalah sebanyak daripada 1530 ni telah dikalkulate saya punya commission. Total dia RM70.80 lah. Lebih kurang macam tu, RM70.80. So dekat sini saja
saya dah untung, saya boleh bayar bil elektrik saya, bil air saya, ataupun boleh top up sendiri untuk saya lah, hasil daripada komisen-komisen yang dapat daripada dekat sini. Okay. Profit saya RM1.08, 27 sen, top up TuneTalk RM5, 27 sen, ditambah semua, so dapatlah RM70.80. Okay, so dekat sini. So tuan-tuan dan puan-puan pun boleh masuk ke website yang saya bagi tadi, masukkan tuan-tuan punya nombor telefon dan juga password. Lepas tu klik dekat report user sale, boleh tengok okey, penyata ataupun jadual jualan top up tuan-tuan dan puan-puan untuk 1 bulan tu. Okey, kalau nak check daripada awal tahun pun ataupun tarikh bermula pun boleh untuk setahun. Tukar dekat sini tarikh dia. Okey, 1 bulan 1. Macam saya, kalau saya nak check semua sepanjang saya jual top up, masuklah ni 0101 bermula pada 1 bulan 1 2016 sampai hari ni dah 10 bulan. Okay, search, keseluruhan setakat ni saya dah jual sebanyak 6,688. So profit saya dah sampai RM322.47 lah. Okay, ini saya jual secara santai-santai. Saya tak adalah tiap-tiap hari sangat kan. Okay, tapi ramai juga orang beli top up saya. At least tiap-tiap bulan saya dah dapat untuk bayar bil utility saya. So bebanan saya dah kurang lah setiap bulan. So tuan-tuan dan perempuan pun boleh tengok, okay, sepanjang tuan-tuan dan perempuan menjadi ejen top up ni dah berapa banyak jual, boleh chat. Okay, so kalau ada apa-apa masalah boleh direct WhatsApp kepada saya untuk tanya, dan saya akan guide satu-satu. Okay, untung dia sen-sen tapi bila dah terkumpul sebenarnya banyak. Okay, so itu saja video saya untuk kali ni, untuk beritahu sales untuk kita chat setiap bulan. Dan kalau ada apa masalah boleh direct WhatsApp kepada saya akan bantu satu persatu kepada tuan-tuan dan perempuan. Okay, insyaAllah. So harap video ni dapat sedikit sebanyak dapat membantu tuan-tuan dan perempuan untuk lebih maju, untuk lebih banyak jual top up kepada orang-orang. Okay, so bisnes top up ni memang untung. Okay, so itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.